Oh, apa pula kali ini? Donat brokoli? Britney ada yang bersaiz sederhana. Tapi bagaimana dengan Monica? Oh, tidak. Ia sangat besar. Hai. Baiklah, Nicole sukarela menjadi yang pertama. Mari kita lihat apa yang berlaku. Jessica selakiwannya dengan sangat cepat. Mungkin tidak bagus, tetapi saya sangat bertuah. Saya ada yang kecil. Ia menjijikkan. Saya rasa tidak sihat. Nicole. Baiklah, giliran Britney. Mari kita mulakan. Saya rasa Anda ada idea. Tunggu, kamu tidak boleh buangnya begitu saja. Kamu patut makan. Ayo, Britney. Ia menjengkelkan. Tunggu. Saya tahu cara untuk menjadikannya sedap. Saya ada idea yang hebat. Apa masalahnya? Saya akan tambah sedikit taburan. Baiklah. Tunggu, gadis-gadis. In segerigis ini baik. Nak antri ciburan hijau. Wah, Britney, itu sudah kelihatan cantik. Hebat. Adakah Anda teruja untuk mencubanya? Baiklah. Mari kita lihat. Saya benar-benar berharap rasanya lebih baik dengan cara ini. Oh, tidak. Taburan pun tidak membantu. Awak rasa tak sihat? Cepat pergi ke bilik air. Saya rasa sangat teruk. Siapa yang mencipta donat brokoli yang mengerikan ini? Ia membuat saya rasa mual. Ia menjijikkan. Tetapi sekarang saya rasa lebih baik. Gadis-gadis, saya kembali. Baiklah, siapa seterusnya? Monica? Saya tidak tahu. Ia sangat menakutkan. Gadis-gadis, saya benar-benar tidak mau... Tolonglah. Gadis-gadis, mari sokong Monica. Baik. Dia belum tahu apa yang menantinya. Dia memerlukan sokongan Anda semua. Monica, Anda boleh melakukannya. Gadis-gadis, ini teruk. Rasanya tidak sedap langsung. Baiklah, saya akan gunakan kuasa saya. Saya akan makan semuanya. Gadis-gadis saya. Saya melakukannya. Saya makan semuanya dan saya rasa tidak sihat. Saya akan muntah. Apa yang patut saya buat? Saya tahu, biar saya tampal mulut awak. Ia akan lebih baik begini. Monica bertukar hijau. Hah? Oh, yay! Apa? Adakah itu lendir? Apa yang sedang berlaku? Itu mengerikan. Saya semua kotor. Monica, adakah itu awak? Awak meletup. Baiklah. Wah, Morley saya mulakan dulu. Apa yang kita ada di sini? Ia adalah puppet. Sangat kecil, sangat comel. Sekarang giliran awam. Saya ada puppet yang lebih besar. Ia sangat hebat. Saya tak boleh berhenti bermain dengannya. Giliran kamu. Ya. Sudah tentu. Wah, ia besar. Wah, ini milik saya. Main dengan punya awak. Betul. Tetapi ia sangat kecil. Bagaimana nak main dengannya? Saya tak boleh buat langsung. Oh. Tangan kamu terlalu besar. Jag förrän samma år körskövet säger att one berezi rekal kan jadi och radio bling och ada sesuatu yang tidak kena. Berdirilah. Maaf, saya tidak akan melakukannya lagi, tetapi saya ada idea lain. Saya akan ambil sedikit gam dan sepit rambut. Saya akan letakkan gam pada sepit rambut seperti itu. Kerja yang bagus dan sekarang perkara utama. Cuba ia. Saya rasa saya akan mempunyai reka bentuk sepit rambut yang paling hebat. Anda belum pernah melihat ini sebelum ini. Sepit rambut, cuba. Sekarang saya bergaya. Oh, ya, ia sangat hebat. Terima kasih. Terima kasih. Mike, awas terusnya. Puppet saya. Apakah sesuatu yang menarik boleh dilakukan dengannya? Satu idea. Saya ada gunting. Sekarang kita akan potong. Wah, tidak. Jangan ganggu. Ikashirsif narnya sudah mau. Kashari sama tray. I Berja. I seorang genius. Dia little bit of iPhone, sorry. Oh, wow, ia sempurna. Gamon tak boleh main dengannya.
Sentiasa dia memikirkan sesuatu yang lain. Saya ada idea yang hebat. Saya suka mencipta dan mencipta perkara-perkara menarik. Sekarang saya akan mencipta sesuatu yang hebat. Anda semua akan terpesona. Mari kita lakukan. Wah, betapa fantasi. Kita perlu ambil gambar. Jadi, saya tidak perlukan ia lagi. Wah, semuanya sudah siap. Unicorn saya. Satu lagi perkara. Ia dipanggil perangkap. Sekarang ia adalah bag di mana Anda boleh simpan apa sahaja yang Anda mahu. Wah, itu hebat. Saya mahu satu juga. Milik saya. Saya cipta untuk diri saya sendiri. Cemburulah. Mari kita terus bermain. Wah, Kecil dan paling besar di dunia. Betulkah? Sebotol kecil, saya ada yang sederhana. Wah, lihatlah botol jeli madu yang besar ini. Hebat! Oke. Mereka ada yang paling kecil. Mike, jangan berani sentuh gula-gula saya. Itu saya punya dan saya akan makan. Wah, sedapnya. Ia juga menjadi gula-gula getah. Mike, giliran awak. Saya gembira untuk mulakan. Jom buka, picit keluar. Sangat menyelerakan dan sedap. Saya nak lagi. Saya mahu minum satu botol penuh. Kamu tahu, saya tak pernah rasa makanan sesedap ini. Baiklah, saya telah perah setiap titisan terakhir. Ucapkan selamat tinggal kepada botol itu. Oh, ia tersangkut. Aduh, Mike, apa yang kamu lakukan? Ia tersangkut pada rambut saya. Oh, ia tak berjaya. Saya tak tahu. Aduh, saya security wallet. Nah, sudah kembali. Mike, jangan buat lagi ya. Kamu semua memang begitu. Ia tidak berbaloi. Saya akan meniupkan gelembung. Ia sangat besar. Wah, Brady. Giliran Anda. Pete, Mary beri-beliau. Oh, isi dah berbir-bir-sih. Sila boleh keluarnya. Dito may kondo asa, oh ya mo sa truck stranger big sarang sila saya dia. Siya akan panggil diri saya helikopter. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi. Masa untuk saya pergi. Ya ampun, datang sini. Oh, apa yang Saya perlu belum church di sekitar bahagian bawah. Saya akan coba merosakkan tajuknya. Dan, hey, pergi. Mereka benar-benar angkat mischief waddle ke langit. Saya setuju. Selamat. Tania! Max Kibuki. Oh, Saya sayang kamu semua. Gila. Ya, saya tak nampak awak. botol kecil? Oh, baiklah. Apa? Itu menjijikkan. Wah! Ya, baiklah Nicole. Giliran kamu. Pergi. Okey. Baiklah, saya akan membukanya. Mari kita cuba secepat mungkin. Perah lagi sedikit. Sedap. Bagus. Dan sedikit lagi. Ia mesti sedap. Ya, ia sedap. Apa yang kamu ketawakan? Ada biji tembikai tersekat di mulut saya? Saya ada idea. Bagaimana jika saya tanam biji benih itu? Dan mari kita lihat apa yang berlaku. Sempurna. Apa? Gadis-gadis. Menjauh. Sedikit air. Saya mahu ia tumbuh. Wah. Lihat tembikai ini. Ia sangat kecil dan comel. Mari kita cuba. Wah, itu sedap. Saya boleh jilat jari saya. Hebat. Ya, hebat. Ayo, Mandy, giliran kamu sekarang.
Oh, betapa menjijikan rupanya, Mandy. Berhati-hati. Ups, saya minta maaf. Baiklah, saya perlu cepat dan mencubanya. Oh tidak. Saya tak boleh makan ini. Tak mungkin. Awak kena. Baiklah, saya akan teruskan. Ew, betapa teruknya. Saya nak muntah. Tenang, kami akan lindungi awak. Mandy, ini dia. Baiklah, saya rasa lebih baik sekarang. Ya, Joe, saya rasa sakit. Baiklah, itu memang tidak menyenangkan. Giliran kamu, Brittany. Ayo, baiklah, saya akan buka dulu. Ya, wah, ia sangat berat. Satu idea. Saya akan tiup botol ini. Bagus. Tak apa, gadis-gadis. Mari kita bakar. Ya, kawan. Ia akan hebat. Hebat. Lihat, ia berfungsi. Oh, tidak. Brittany, apa yang kamu buat? Apa itu? Oh, gadis-gadis! Siapa yang akan bersihkan ini? Jauhkan diri dari sini. Selalu membuat kekacauan. Berhenti buat begitu. Tunggu sekejap. Ia mungkin sebenarnya sangat-sangat bagus. Betapa kecilnya botol Fanta ini. Saiznya seperti jari kelingking saya. Kamu semua ada yang sama? Tidak. Saya ada botol biasa. Mia. Wah, saya ada botol Fanta yang besar. Saya suka saiz ini. Jangan cemburu, ya. Mula macam... Okey, mari kita cuba. Tak berfungsi. Mana soda saya? Oh, ia bukan limau berkarbonat. Ia adalah jeli madu dari Fanta. Hebat! Ia perlu diperak keluar. Wow! Saya suka! Oh, habis. Kemudian giliran saya. Mari cuba jeli madu ini. Saya tak pernah makan ini sebelum ini. Wow! Ia sangat menarik dan sangat sedap. Saya nak lagi. Wah, luar biasa. Bagaimana nak keluarkan jeli dari bawah? Oh, ayo, ada idea. Saya akan guna jari saya. Oh, berhenti kawan-kawan. Mike, tolong saya. Wah, maaf Mary. Saya okey. Mia, awak dengan kami? Oh, ya betul. Giliran saya. Oh, saya tak boleh angkat ini. Botol itu terlalu berat. Boleh kamu semua bantu saya? Sudah tentu. Mary dan saya akan angkat botol itu. Kamu, buka mulut luas-luas. Mari kita pergi. Oh, iya sedap, tapi terlalu banyak. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan kamu berdua. Oh, kawan-kawan. Mari kita tuangkan semuanya. Adakah kamu suka, Mia? Kawan-kawan, saya tidak pernah rasa apa-apa dalam hidup saya. Terima kasih untuk bantuannya. Boleh saya jadi yang pertama sekarang? Ayo. Oh, tidak. Itulah yang saya takutkan. Betapa menjijikkan. Mike, buka. Air tidak, Ma. I would have broke also at the restaurant kurangnya bisnis daripada waspada. Baiklah. Oh, betul. Apa yang saya ada? Oh, lega. Saya lebih bertuah daripada awak. Betapa kecilnya benda ini. Saya akan makan dan saya takkan rasa apa-apa. Mike, kenapa awak menakutkan saya? Jangan buat begitu lagi. Baiklah, kita perlu makan ini. Mari sini, brokoli hodo. Lihatlah bagaimana dia memakannya. Dia kotor sekali. Kenapa kamu ketawa? Ayo. Oh, tidak. Saya tidak mahu makan ini. Brokoli kelihatan teruk, tetapi saya terpaksa. Betapa menjijikkan. Saya tak boleh makan ini. Selamat menjamu selera. Kunyah dengan baik. Kenapa saya perlu semua ini? Saya tak boleh telan pun. Ia sangat menjijikkan. Kunyah ia. Nah, tamak.
Adakah kamu memukul saya dengan brokoli? Kamu akan tahu lebih baik. Baiklah, brokoli. Saya sudah selesai dengan kamu. Nah, itu dia. Itu sahaja. Tidak. Sekarang kamu. Ya, Baiklah, lebih cepat, lebih baik. Saya akan telan tanpa merasainya. Betapa menjijikkan. Saya perlu makan semuanya. Walaupun saya tidak suka, saya akan makan semuanya. Saya tidak akan tinggalkan secebis pun. Ini yang terakhir. Phoebe, wah. Itu sahaja. Saya telah menelannya. Oh, tidak. Ada sesuatu yang tidak kena. Kamu semua hijau. Phoebe, apa yang akan kamu lakukan? Oh, bau busuk. Mike, buka. Sedikit coklat. Sebuah bar. Saya tidak akan rasa selesa dengannya. Tunggu. Apa? Mia, saya tak pernah nampak coklat bar sebesar itu dalam hidup saya. Oh, coklat awak nampak lucu, Mary. Awak akan mula dulu. Oh, betul. Cepat sekali. Saya ada idea. Dapur mainan akan bantu saya. Saya masak hidangan paling menakjubkan untuk mainan saya di sini. Dan kali ini, saya akan membuat lembu untuk diri saya. Kita perlu cairkan coklat dalam periuk. Seterusnya, gaul semuanya agar tidak hangus. Kemudian, saya perlukan susu. Ia dalam peti sejuk mainan saya. Itu dia. Tuangkan ke dalam periuk. Ambil cawan khas. Dan kita perlu menuang koko ke dalamnya. Ini dia. Baunya amat lazat. Mari kita coba. Anda mendapat... Ip, sudah habis? Oh, tidak mengapalah. Baiklah. Mary, awak sangat kelakar. Tapi sekarang masa untuk saya menikmati coklat saya. Keju! Jangan sentuh. Ini coklat saya. Dan Saya malah ada idea apa. saya boleh buat daripadanya. Pertama, teknik karate saya. Sekarang saya ada potongan kecil. Saya sedang bina rumah coklat. Lihat, ia sangat besar. Hebat. Cakar burung Yoni. Hantu. Cuba ia menggigit akar. Sedap. Saya mahu lagi. Lazat. Ya. Hei. Tolong. Untuk saya? Awak mahu topi coklat saya? Jadi makanlah dengan saya. Apa? Apa itu? Ya, awak. Oh ya, ini milkshake, Nenek. Bukan sekadar milkshake. Ada kejutan istimewa di dalamnya, Nenek. Ia sangat kecil. Anda mulakan. Naiklah. Mari kita lihat. Baiklah. Tidak yang luar biasa. Oh ya ampun. Hebat. Apa yang sedang berlaku? Baiklah. Sekarang giliran saya. Mari kita siapa yang ia lakukan kepada saya. Membuka penutup dan straw. Saya mahu minum dengan lebih cepat. Oh, di mana adab kamu, Ana? Lihat itu. Saya semua ungu. Ya Tuhan. Ini sangat mengujakan. Nicole, ayo. Oh, ya. Saya sangat teruja juga. Yorks, singkit krim putar. saya tidak percaya dengan mata saya. Oh ya, sekarang milkshake itu sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Wah, itu luar biasa. Apa? Oh, tidak. Oh ya ampun, lihat. Kasihan. Apa? Oh tidak. Ya Tuhan, terkejut. Nicole minum terlalu banyak dan dia meletup. Kita perlu menyatukannya semula. Nicole, kami akan selamatkan kamu. Oh, betul. Wah, Britney, ada botol kecil, ramuan ajaib. Saya tertanya-tanya apa fungsinya. Mandy ada botol sederhana dan Nicole ada botol besar. Baiklah. Setting, kita kekal dengan Britney. Jom.
Baiklah. Saya harap ia sedap. Mari kita tuangkan. Baiklah, bagaimana perasaan kamu? Tiada apa-apa? Oh, kamu bersinar. Apa yang sedang berlaku? Oh, betul. Oh, Wah, gadis-gadis. Britney telah bertukar menjadi anjing. Dan ia sangat manis. Ini bukanlah apa yang dia jangkakan. Baiklah, sekarang giliran Mandy. Cuba ramuan kamu. Acini harap saya tidak menjadi katak. Mari kita cuba. Ia sedap. Oh, saya boleh rasa sesuatu? Kenapa bilik ini begitu besar? Saya tak faham. Hey, Nicole, tolong saya. Apa? Oh, Mandy, awak macam budak kecil. Ayo. Wow, ini adalah eliksir untuk pengecilan. Britney memutuskan untuk bermain dengan kamu. Lari. Baiklah, Nicole, giliran kamu. Oh, ini sangat menakutkan. Apa yang akan terjadi pada saya? Mari kita lihat. Ia manis. Hebat. Oh, wah. Sekarang saya ada 2. Saya akan buat 1 lagi. Saya ada banyak klon. Betapa hebatnya. Mari kita ambil lagi. Oh, betul. Nicole, ada ramai awak dalam bilik ini. Macam mana boleh jadi? Anda jakkan bosan lagi. Oh, Ay say Georgia baldi kecil Skittles. Dengan sulitan dan hela sudah Skittles di dalam. Yang lain ada lagi. Ya, saya cuma ada size sederhana. Baldi Skittles ni memang cukup untuk saya. Hey, lihat itu. Wow, saya sangat bertuah. Saya tak pernah melihat begitu banyak Skittles sebelum ini, perempuan. Baiklah, saya rasa Britney akan mula. Okey, mari kita cuba. Bagaimana saya boleh makan dengan cara yang lebih menarik? Oh, idea. Saya akan tanam Skittles, ya, dalam pasu tanah. Kami akan meletakkan gula-gula dan menanamnya. Kami akan tunggu sekejap dan sekarang pokok itu akan tumbuh. Wah, lihat itu. Pokok Skittles? Apa? Itu nyata. Oh, ya. Saya lebih suka mencuba gula-gula itu. Mereka sangat besar. Oh, ya. Biar saya cuba. Hebat. Sangat sedap. Saya suka. Saya nak cuba juga. Hey, itu bukan milik kamu. Itu milik saya. Ya, saya ada idea paling hebat sekali. Sangat baik. Tapi saya sudah tutup. Baiklah, dah habis. Kumis dengan bibir awak. Apa? Mereka berwarna-warni. Tengok tu, sangat comel. Tunggu, kenapa ia hilang? Okey, saya dah selesai. Giliran awak. Oh, terima kasih. Saya nak makan. Tuang terus di atas meja. Dan susul mengikut warna. Hebat. Sekarang biarkan saya ambil tiup saya dan makan semuanya sekali. Warna merah jambu selesai. Hebat. Wah, saya bersinar. Saya sekarang merah jambu. Hebat. Baiklah, biar saya cuba. Ya, biar saya cuba warna biru. Ya, baiklah. Wah, saya bertukar biru. Gaya yang hebat. Apa yang seterusnya? Wah, Anda bertukar warna lagi. Dan lagi, dan lagi. Yang terakhir. Dan saya hijau. Yay, hebat. Tunggu. Nicole, Cesar Romanstinan to play Seren Slin Mount Stupid. Anda telah terlepas satu video pun. Sila suka dan jangan lupa tentang loceng itu. Nicole, Anda boleh cuba sekarang. Okey, bagus. Mari kita cuba. Saya ada beberapa gula-gula lagi selepas semua. Hola. Hey, Nicole. Swisit bekong selang. Dan cukup. Is your child voice girl? Semuanya milik Zia. Seluruh baldi Skittles ajaib ini milik Zia. Haya stick boleh berhenti makan. YouTube saya sudah. Tunggu apa? Sudah habis? Wah, adakah saya badut sekarang? Itu kelakar. Tidak langsung tidak kelakar. Saya tak mau jadi badut.